Assalamualaikum sobat-sobat semua. Okey, hari ni aku nak tunjuk ni cara nak buat tempat air selamu bertelur. Ya telur. Ini cara aku guna lah. Cara kami. First kali kena ada kapet ni. Kapet jabak. Warna hijau ni. Yang kedua ada pasu bunga. Sebab apa guna pasu? Nanti aku ayat ni. Ada sebab dia. Nanti diku. Okey, sobat. Ni pasu lebih kurang ni lah. Kita guna lebih kurang agak-agak muat ibu ayah selama telur. Nanti kita ambil ni kapet kita kerak adik guys. Kita pun lapik nak pasu. Kena lapik. Kena lapik dengan kapet. Setengah hari guna pasir, setengah hari guna ni. Ada. Kering. Berapa kita guna kapet bak telur tu selesa lah. Kita guna pasu pun ibu duduk nyeri tu comel. Dia duduk tu comel, geluk comel. Telur pun jadi panah molek lah. Peratus saya tetah tu banyak lah. Tengok. Telur pun selesa duduk. Tengok ibu. Tengok ibu duduk nyeri pun selesa. Tengok dia duduk comel. Setelah hari juga ya guna botol plastik, tapi botol plastik lepas plastik itu tak disyukur sebab ya mudah balik. Kita guna pasu ni juga. Jadi tak sakit kepala lah. Balik ke salah kau balik kau pecah telur kau tak sakit kepala.